Paruh si Hatan. Hatan ialah seekor burung enggang yang sangat tampan. Ia tinggal di hutan rumba. Beberapa ekor burung sedang bertenggek pada dahan pokok. Mereka sedang memerhati Hatan kerana sangat mengaguminya. Lihat Hatan itu. Ia sangat tampan. Ya, paruhnya yang berwarna kuning itu sangat cantik. Pasti burung-burung itu sedang memandang aku. Hatan menonjolkan dadanya dengan penuh bangga kepada burung-burung lain. Mereka pasti mengagumi aku dan paruhku yang cantik ini. Biar aku tunjukkan dada putihku yang cantik ini kepada mereka. Beberapa ekor burung terbang mengelilingi Hatan yang bertenggek pada dahan pokok. Mereka menyanyi sambil memuji Hatan. Mereka memuji aku. Aku berasa sangat gembira. Pari-pari jumba sangat terkenal di hutan rumba. Ia mempunyai kuasa ajaib. Aku mahu berjumpa dengan pari-pari jumba. Aku mahu ia menjadikan paruhku lebih besar. Aku akan menjadi burung yang paling tampan di hutan ini. Pari-pari jumba, bolehkah kamu menjadikan paruh saya lebih besar? Tidak perlu, Hatan. Paruh kamu sudah cantik. Tolonglah saya. Baiklah. Keesokan harinya, Hatan hinggap pada dahan pokok. Ia menunjuk-nunjukkan paruh baharunya. Burung-burung lain memujinya. Hatan berasa sangat gembira. Hari sudah malam. Hatan berasa mengantuk. Aku penat dan mengantuk. Paruh aku terlalu berat. Paruh ini seperti menarik aku ke bawah. Aku akan terjatuh dari dahan ini. Namun, Hatan tidak dapat tidur lena. Ia terpaksa memegang paruhnya untuk menyeimbangkan diri di atas pokok. Keesokan harinya, Hatan berjumpa dengan pari-pari jumba. Pari-pari jumba, tolong tukarkan paruh saya kembali kepada saiz asalnya. Baiklah, Hatan. Saya akan tukarkan paruh kamu kembali kepada saiz asalnya. Saya sangat gembira kerana paruh saya telah kembali seperti asal. Kini, saya gembira dengan diri saya seadanya.